Ada gaji YB dekat Surau. Sepanjang saya berkhidmat sebagai ahli parlimen, mulai hari pertama sampai hari ini, saya tak pernah ambil gaji atau allowance. Semua saya bagi derma kepada surau, masjid, koin, gereja dengan hukum. Dah lama lah buat benda ni? Ya. Dari hari saya mula jadi ahli parlimen. Bagus. Kita kali kedua dapat YB bagi. Terima kasih YB. My pleasure. Saya ni tuan-tuan nak cakap satu benda lah tuan-tuan. Kalau kita tengok 2-3 minggu ni tuan-tuan, berlakulah isu antara Melayu dan India, penganut agama Islam dengan penganut agama Hindu ni bertelagah tuan-tuan. Hang kata aku kata hang. Sebenarnya kita boleh je ada pilihan untuk hidup dalam aman damai, tak bergaduh, tak bermasa buka, tak bermusuhan. Contohnya tadi tuan-tuan, dalam video tadi tuan-tuan, bagaimana seorang ahli parlimen yang bukan beragama Islam, yang beragama Hindu, berketurunan India, kan, dia tak ambil gaji dia tuan-tuan. Dia tak ambil gaji dia dan dia sumbangkan balik gaji dia kepada surau-surau sempena bulan Ramadan dalam parlimen dia tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan boleh je hidup aman damai. Benda yang baik, benda yang positif ni patut ditunjukkan kepada masyarakat, kan. Contohnya tuan-tuan, kenal tak tadi tuan-tuan, ahli parlimen Sungai Buloh yang mana sebelum ni viral, menang dengan KJ di Sungai Buloh ni tuan-tuan, kan. Dia jadi ahli parlimen. Law ni dia jadi timbalan menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat dia tuan-tuan. Kat mana ni adalah satu contoh bagaimana perpaduan yang boleh ditunjukkan kepada masyarakat, tunjuk pada anak-anak kita, kan. Takkan nak tunjuk yang kita bergaduh je. Tunjuk yang baik, benda sisi yang baik ni tuan-tuan. Ahli parlimen yang mana dia tak ambil gaji dia, kan, daripada dia angkat sumpah, kan, dia tak ambil gaji dia tuan-tuan, dia sumbang balik pada masyarakat. Kan, ni contoh yang baik yang patut kita tunjuk, kan. Sumbang pada masyarakat, bagi bantuan, donation kepada masyarakat, sumbang kepada rumah ibadat, tak kira lah surau ke, masjid ke, gereja ke, kuil ke, tokong ke, dia sumbang macam tu. Ni lah contoh yang kita tunjuk kepada masyarakat bahawa orang Melayu, orang Cina, orang India boleh hidup aman damai tuan-tuan. Ni nak tunjuk kita bergaduh ya. Tak payahlah bergaduh tuan-tuan. Tolak ke tepi bergaduh-bergaduh ni tuan-tuan, kan. Ni contoh macam mana Ramadan buat, kan. Ni contoh dia tuan-tuan. Kita boleh angkat dia jadikan satu orang kata ahli politik yang menjaga perpaduan, bukan ahli politik yang gunakan isu macam ni untuk dapat sokongan, untuk jadi hero, bergaduh kita tuan-tuan. Jangan. Faham ambil no? Faham ambil. Mantap Pak Abu. Assalamualaikum. Kau tahu tak, ada ahli parlimen berbangsa India dermakan semua duit gaji dia, semua duit allowance dia kepada surau dalam kawasan dia sempena bulan puasa ni. Kau tahu tak? Ya, minta maaf tanya, YB dah lama ada gaji YB dekat surau? Sepanjang saya berkhidmat sebagai ahli parlimen, mulai hari pertama sampai hari ini, saya tak pernah ambil gaji atau allowance. Semua saya bagi derma kepada surau, masjid, koin, gereja dengan hukum. Dah lama lah buat benda ni? Ya. Dari hari saya mula jadi ahli parlimen. Okay, YB Ramanan, ahli parlimen Sungai Buloh. Dia ni dulu MIC, MIC. Dia masuk PKR tahun 2020. Maksudnya 2022 PRU 15 itu kali pertama dia bertanding dalam pilihan raya. Dahlah Datuk Syed Anwar hantar dia lawan KJ, Khairi Jamaluddin dekat Sungai Buloh tu. Tapi dia menang lawan KJ, kau bayangkan. Kalahkan KJ, Khairi Jamaluddin. Kau tahu, bukan biasa-biasa. Dan hari ini YB Ramanan ini adalah timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Koperasi. Dia juga kalau dalam parti dia timbalan Ketua Penerangan PKR. Umur baru 44 tahun, muda lagi. Kalau kau nak kata yang berhormat Ramanan ini derma duit gaji dia, allowance dia, apa semua apa yang dia buat ini adalah sekadar political stunt, bermotifkan politik dan sebagainya, nak ambil hati orang Melayu apa semua, kau silap. Kau memang silap kalau kau fikir macam tu. Kenapa? Kerana ini bukan kali pertama yang berhormat Ramanan ini sumbang duit gaji dia, sumbang duit allowance dia semua pada rumah-rumah ibadat dalam kawasan dia dekat Sungai Buloh. Dia buat benda ni sejak hari pertama dia menang dekat Sungai Buloh tahun 2022 dulu lagi. Hampir 600,000 dah. Duit gaji dia, duit allowance dia kumpul, dia sumbang kepada masjid, surau, tokong, gereja, kuil apa semua ni. Okey, YB Ramanan ni lah antara wakil rakyat belah kerajaan yang memang cukup-cukup function dekat kawasan dia. Kau pergilah Sungai Buloh, kau tanya orang Sungai Buloh. Kau tanyalah Melayu ke, orang Cina, orang India ke, dia orang memang cukup-cukup sayang dekat YB Ramanan ni. Jadi tak banyak bercakap tapi kerja jalan, kerja TikTok. Kau pergi tanya orang Sungai Buloh,
Orang Sungai Buloh tak sempat nak cari dia. Dia akan cari dulu rakyat-rakyat dia. Orang-orang yang undi dia. Rakyat Sungai Buloh. Dia akan cari dulu. Dengar masalah rakyat. Turun dengan rakyat. Duduk makan dengan rakyat. Buat program dengan rakyat. Buat rapat umum dengan rakyat. Perjumpaan dengan rakyat. Apa semua. Dia akan buat ni. Benda ni YB Ramadan ni. Kalau kau nak tahu. Tahun lepas ada satu projek. Ni projek Tempatan Banjir Sungai Damansara. Sungai Damansara bernilai 480 juta untuk kurangkan risiko banjir dekat Sungai Buloh. Semua ni jasa yang berhormat Ramadan ni. Tak pernah Sungai Buloh dapat projek sebesar ini. Tapi atas ni jasa hebatnya YB Ramadan ini, kau tengok Perdana Menteri turunkan projek sebesar ni dekat Sungai Buloh untuk orang Sungai Buloh. Itulah YB Ramadan. Jadi aku harap sangatlah pemilihan parti PKR bulan Mei nanti, yang berhormat Ramadan ni boleh fight untuk jawatan penting dalam parti. Pemimpin muda ni yang boleh satukan semua kaum ni, memang kita kena tolak ke depan. Memang parti PKR sangat-sangat perlukan orang macam YB Ramadan ni. Salute yang berhormat Ramadan. Apa-apa boleh beritahu rekod saya. Nak interview YB jap boleh? Kalau saya bagi ibu, Interview YB. saya cakap, Tanya. Interview YB jap boleh? Nak interview YB jap boleh? Boleh tanya YB. Yang saya bagi sekarang saya bagi, kalau dia cakap saya bagi undi. Minta maaf tanya. Saya bagi lagi satu. Sama Hari Raya. Selamat Hari Raya. Minta maaf tanya, YB dah lama dema gaji YB dekat Surau? Sepanjang saya berkhidmat sebagai ahli parlimen, mulai hari pertama sampai hari ini, saya tak pernah ambil gaji atau allowance. Semua saya bagi derma kepada surau, masjid, koil, gereja dengan tokong. Dah lama lah buat benda ni? Ya. Dari hari saya mula jadi ahli parlimen. Bagus. Kita kali kedua dapat YB bagi. Terima kasih ya YB. My pleasure. Terima kasih. Kira macam saya pun tolong bayar zakat. Okay. Tak sangka guys, YB India derma dekat saudara kita. Bankrupt saya. Saya nak interview YB kejap boleh? Okey. YB kejap. Interview. YB, saya nak tempat tanya boleh YB? Boleh. Okey, YB non muslim right? Boleh saya tahu tak kenapa YB bagi gaji sumbangan kepada surau-surau? Sebab kalau saya lihat, kadang-kadang orang yang datang untuk sembahyang, Okey. kebanyakan orang dia datang sembahyang bukan dia sembahyang sebab dia sudah gembira ataupun dia sudah berjaya. Kalau kira kawan-kawan saya, banyak dia orang sudah berjaya dalam hidup. Okey. Kurang dia orang sembahyang. Yang betul-betul sembahyang, dia minta dengan Tuhan sebab dia susah. So kita kena bantu orang yang datang untuk sama ada solat, pergi gereja, koil ke mana-mana. Jadi bila dia datang sembahyang, at least tempat yang dia datang sembahyang tu dapat membantu mereka, walaupun bukan banyak tapi sikit. So itu adalah satu perasaan yang saya ada, itu pasal saya buat. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan YB. Berapa lama dah YB buat sumbangan kepada surau ni? Kalau kira surau, gereja, koil, tokong, masjid di kawasan Sungai Buloh, sejak saya jadi ahli parlimen di sini, saya tak pernah ambil gaji ataupun ambil allowance. Serius? Semua saya bagi kepada rumah ibadat. Tapi kalau sebelum saya jadi ahli parlimen, saya hanya bagi kepada koil sajalah sebelum ni. Sebab kalau saya pergi bagi ke tempat-tempat lain, nanti orang ingat kenapa dia ni datang. Tapi sekarang saya ada tugas. Jadi bila tugas diberikan kepada saya, inilah saya cuba buatkan sebaik seboleh. Thank you YB, thank you so much. Okay, thank you much. Okay geng, so aku dah dapat jawapan.